welcome back to another episode of You Do You. Thank you so much for tuning in for another episode. I'm Nana, your host. And as you can see, kita sekarang dah ada proper setup and dah ada proper intro, ada logo. So we're trying to make it work for you guys. And thank you so much to Cognitive Links for this space. You can look them up. And for this episode, kita ada two brilliant guests yang actually quite personal to me sebab I sangat-sangat kenal diorang ni. First, we have someone yang you may have seen him on TikTok, you may not, but after this episode, you will definitely know him. So first, thank you so much to Abang Safety for joining us. Hello. Hi. And another guest that we have is someone from our very own team, which is obviously Coach Kalis. Panggil Coach Kalis okay kan? Yeah. Hi. Hi Nana, hi. How are you both? Okay ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, yeah, you guys are okay? You're feeling well? Excited for this episode? Excited. Yes. Okay. Okay lah, let's just kita cut to the chase terus lah. Kita go through Abang Safety first. Abang Safety, panggil Abang Safety, okay kan? Boleh. Okay. Abang Safety, you like, senang kata lah, my friends kadang-kadang they go on TikTok ke apa kan, and then they will come up to me, wait, Abang Safety kau kenal kan? Macam kenal lah dia ni. Like every time macam Abang Safety keluar ke FYP diorang, I will be so proud. Like yes, nak claim. Yes, that's I know him. How do you feel about that? Macam cultural shock jugalah. Terkejut jugalah kan. Orang kenal lah kadang pergi mana-mana pun kan, even kalau pergi dekat family punya gathering ke, ataupun friends punya gathering pun, wah Abang Safety kan. Dia jadi nama baru lah. Jadi nama baru, new branding. Apa orang panggil nama stage name, nama artis. But do you want to cerita sikit like how everything led to Abang Safety? Macam ni dari awal, like ke memang dari awal dah tahu nak my jadi? My journey untuk boleh cerita? Okay. Hi, my name is Shah. Okay? Shah. Ataupun kalau nak best lagi, panggil Abang Safety. Abang Safety. Abang Safety. Okay, first my journey ni sebenarnya saya tak tahu apa pun pasal safety ni. But I was started as a technician. Track technician. Buruh landasan. Okay. And when I was in one of LRT system, I learn about safety lah kat sana lah. So from nothing kat situ baru belajar safety. Yes. Then I took class dekat NIOSH. I took class kat NIOSH. Then I took exam. Dah lulus semua. Then I registered as a safety officer. Then I start from there I started as a safety officer lah. Time tu umur berapa? Dah umur 30 plus lah. So memang bukanlah tak kata tua, tapi time tu memang dah betul tak kisah. full dia safety adult. Dia tak ada umur, dia tak ada even kalau you 70 tahun pun you nak jadi safety officer tak ada masalah. Nak start from the basic boleh je. So I started hujung-hujung 30 macam tu lah. Then I masuk dalam construction tu, then start lah as a safety officer ni. From time to time I upgrade kan, daripada biasa-biasa naik from satu company to satu company sampai saya jadi safety manager. Last my position as a safety and health HSE regional HSE coordinator dekat one of the biggest, actually bukan one of the biggest, the biggest project in Malaysia lah, ECRL. ECRL apa tu, Pantai Timur, kereta api Pantai Timur yang ongoing sekarang ke macam mana? Okay. Supposedly start operating on 2026. Okay. Tapi tengah construction lagi sekarang kan? Still dia dalam I think dalam 70% lah dia punya progress. Oh, so you were part of it? I part of it. I handle section 5, which is from Parker to Kuantan, about 100 km. Okay. Tapi yalah ditakdirkan oleh Allah, masalah kesihatan. Oh, I see. I kena apa tu orang panggil slip disc. Okay. I MC for 2 months. MC for 2 months ni dia gaji mesti masuk macam tu lah. Gaji mesti masuk. So boleh lah, ada company bagilah, adalah that benefit tu. Because yalah MC from hospital kan. I undergo
operation dekat Quantum Medical Center. Then doktor bagi I MC 2 months. Lepas tu I decided tak payah kerja lah. Kalau I kerja balik akan ada masalah. So that was the turning point lah. Turning point. Then I decided untuk jadi why not I start untuk deliver pula. Kan? Okay. Deliver my experience, my expertise, my Start knowledge. giving back. Giving back. Faham? So itulah yang I buat sekarang. Itulah membawa ke Abang Safety. Yes, trainer dan juga consultant in Wow. safety. Okay. How do you feel about it? Macam ada tak terbayang-bayang ke macam pasal dulu ke rasa macam this is where I'm meant to be ke macam mana? Susah nak cakap lah. Kalau nak kata what I feel about it, rasa happy lah sebab kita boleh deliver kan. Especially yang nak baru-baru share balik. Nak share balik yang baru-baru nak naik ini kan, kita boleh bantu diorang untuk menjadi seorang safety officer yang baik. Faham? Okay. Nah, kita ke second guest kita, Coach Khalis. Actually, you appeared dekat one of the episodes dulu. I think our first episode. Yes. So you dah establish the fact that you memang ada background pasal colour brain, pasal emotional drive. But I think for the sake of this episode, kita boleh cerita sikit. Can you tell us a bit about your background ataupun your journey, what you do a bit, to provide context for this podcast? Okay. Yes, I think for a start, I think in the corporate trainer punya industry kan, I think someone kalau dia nak jadi seorang trainer, it is I don't say it's a prerequisite lah, tapi dia macam satu keperluan lah. Seseorang tu dia dah ada pengalaman some years of experience in corporate environment. Okay. So which I did have. I mean after I graduated in my IT punya diploma, I terus start kerja in contact center environment. Okay. Okay, that was the first working experience lah. And then at the time memang siapa pun tak ada terfikir lah nak pernah kerja, as a customer service dekat dalam contact center punya environment. And then after 2 years macam tu, I've been promoted as the IT support engineer for the contact center. So kat situ dalam masa 7 ke 8 tahun dah dalam industri tu. Oh, lama. Lama. So but then masa tu pun I dah perasan macam no, I don't think I can really flourish ataupun excel in IT world. Walaupun you study IT. Walaupun study IT. Okay. And then you are expected to be a technical guy, geek, nerdy, and I know I'm not like you that. You don't fit that. I don't fit that part lah. Yeah. But then I realized now I enjoyed interacting with people. When orang panggil, Khalis, I punya PC rosak, tolong betulkan. Okay, kejap. Okay, datang betulkan, then enjoy engaging and interacting with those people lah. Senang kata you could do the role, you could do it. Tapi macam rasa tak cukup ataupun tak nak grow. Tak like boleh you feel there's more to you. Yeah, tak boleh nak meningkat lagi tau dalam bidang tu, because I remember I undergo bos hantar certification CompTIA Network Plus. So that kalau I pass that time, I boleh jadi naik lagi lah network engineer. Oh wow. I semangat nak jadi network engineer ni. Okay. Because kalau you naik pangkat, you naik gaji apa semua kan. But the thing is, Nana, I fail the test. Oh ya ke? Belajar. So you studied really hard for it ke macam mana? You wanted it tapi you failed. I have the motivation to nak jadi title network engineer pula. Tapi bila jawab test tu, dia punya assessment dia, I fail. Yang kelakarnya, my other friends, ada lagi lah 4-5 orang, dia orang pass. Okay. Dan dah fail, jadi balik lah IT support engineer. Okay. Then, layan lah kerja-kerja IT tu lagi kan. Then got married, and after married, I ventured into entrepreneurship, bidang usahawan dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. For that 10 years. Lama juga. Lama juga kan, 10 years. And dekat middle of the journey lah dalam usahawan sebagai usahawan tadika taska tu, I stumbled upon this knowledge of colored brain, which I really needed the most that time.
because we had the issues of communication dengan staff. Time tu jumpa kat training ke? Like jumpa kat internet ke? Like, Okay. I think I remembered I followed one seafood business lah that time. So dia pun tahulah pasal dia Colored yang Brain ajar semua pasal Colored Brain tu. Dan the minute I tahu, I belajar sikit daripada dia pun I dah faham. Okay, ini memang aku perlukan ni nak improve my communication skills dengan staff. Then that seafood business tu dia panggil the founder himself to Malaysia. Arthur something. Arthur Kamazi tu datang Arthur something. Arthur Kamazi datang, and then dia kata, join lah for free. Oh, okay. So I join, even it was a half day punya kelas macam tu. Terus There's faham. so much you learn lah. So Macam much I senang kata everything makes sense now. Yes, everything makes sense. So then after that, after COVID, we have to, cannot continue the tadika business. Okay. Stop. Then right after COVID lah, 2021 macam tu, then until now I focus myself into ni lah, dalam corporate training punya world. Yeah. Sampai sekarang. And I really enjoy. I think I dah jumpa my passion. Dia bukan lagi rasa macam mana yang you rasa dulu dekat IT tu lah. Dulu yeah. it didn't feel right. Now it feels right. Macam tu. It feels right, and I know that I want to fly more. Macam boleh lagi, kalau nak pergi jauh lagi, boleh lagi. Adakah akan ada test lagi? Test. Yang kena buat test kan dulu kan pernah ada test and then fail kan. So kesini ada juga ke test macam nak kena next level ke apa ke? Is it gonna be such a thing juga? In fact memang ada. As a corporate trainer ada dia punya assessment dia. And this time I pass lah. You're in the right field lah senang kata. Maybe there's the reason you failed dulu. Faham tak? So what if dulu pass? Maybe betul lah. it could have been brought to a different direction kan? Betul lah, because kawan I yang pass tu, dia masih lagi dalam IT tau. See, macam Tuhan tu susun cantik lah. Betul. The journey. Masa tu je kita tak faham. Yes, but now it makes sense. Yeah. Okay, let's go back to Abang Safety. Yeah. Tadi dia cerita pasal pergi site kan, lepas dah study the basics dan dah dapat masuk site. Apa role sebenarnya? Macam to be honest lah, macam to be honest like people like me lah, kita macam korang datang situ tengok balik ke macam mana? Okay, itu yang mindset korang. Safety dia apa? Siapa safety officer ni kan? Ya. Who is safety officer? Polis ke? Boleh ada kena gitu. pakai something juga kan? Ada ke macam yang indicator yang you officer? PPE tu adalah of course lah. Macam safety helmet selalunya safety officer dia colour dia ada. Dia lain sikit lah. Dia lain sikit lah. Tapi orang ingat safety ni, apa kerja safety ni? Kan? Orang cakap tak ada kerja. Sebenarnya banyak kerja safety. Bila kita tengok okay, part of main safety punya roles ni sebenarnya ialah to advise. Itu stated dalam law. Okay. Main responsibility as a safety officer ni to advise management as well as workers lah. Then kita kerja kita advise je sebenarnya. Advise je. Tapi advise accordingly lah kan. Okay. To the book. Tapi orang ingat safety ni mesti kalau orang tak pakai PPE safety kena kejar orang tu. Okay. Tak, bukan macam tu lah. Bukan. Okay. That person yang tak pakai, contoh tak pakai PPE, yang tak comply to the law, sepatutnya siapa yang kena handle dia? Bukan safety officer. His supervisor. Okay. His superior. Kita advise apa yang kena buat sepatutnya. Itu sepatutnya tugas safety. Tapi orang ingat safety kerja dia pergi tangkap orang, keluar saman. Safety sebenarnya tak ada power untuk saman. Dia bukan polis. Dia just advise je. Yes, dia tak boleh nak take action. Yeah. Even safety tak boleh stop work. We cannot stop work. I see. Tapi kalau apa-apa jadi up to korang lah macam tu. Lah. Tapi you have to be there kat site tu every day ke macam mana? Kalau ikut law, safety officer must be at the workplace all the time. So kena ada kat situ advice lah. Advice, how you advise. Itu yang kena belajar. Dia bukan cuma cakap je. Yes, how you advise. You have to have documentation tu lah. You kena ada lah. Medium of documentation tu. Communication tu macam mana. You boleh advise dalam meeting. You boleh advise through email. Macam-macam. To report. Macam-macam. Jadi jangan ingat semua yang kat luar tu jangan ingat safety. Kenapa
Dia bukanlah contoh anything happen, accident ke apa, oh safety kena jawab. Safety kena jawab juga. Of course lah, safety okay, kena jawab. yes, because Tapi nak tengok selalu advice ke safety tak. dia ada documentation dia. You did your job lah. Okay, I did my part. I did my job. Nah. Up to you lah kan sepatutnya. Tapi sepatutnya kita kena advise sampai accident tu jangan berlaku lah. Tapi kalau once berlaku accident, it's not a good reputation to you lah kan. Orang akan blame kita lah. Padahal kita dah buat kerja kita dah sebenarnya. Tapi sebenarnya kerja tu tak dibuat oleh orang sepatutnya. Faham. Person in charge tu tak buat kerja dia. So ada tak cerita macam one of the things that you cannot forget lah, macam accident yang macam aku dah cakap kau tak buat macam tu lah, ada tak? Banyak. Like mesti dia kalau safety interesting officer tu dia tak rasa benda ni, dia tak adventure lah, tak adventure. Ni macam memang fatality pun ada. Macam ni? Oh, fatality ada. Dia mesti dah numb kan, dah macam immune tu all this, macam nampak darah ke apa. Tapi dalam hati masa jadi tu padan muka. Kau tak nak dengar cakap aku kan, padan muka. Selalu macam tu lah. Tapi kita professional kan, kita handle lah the things. Nak dengar ke apa? Nak boleh lah share a few. Okay, ada satu insiden Pantai 2 STP. Boleh sebut nama tempat dalam podcast? Boleh kot. Nama company tak boleh. Nama company tak boleh. Okay. Nama tempat okey. Masa dekat projek tu, projek tu adalah sewage treatment plant. Okay, underground sewage treatment plant. So dia berapa tingkat kat bawah. Jadi kita orang turun bawah tu, pekerja turun bawah tu through scaffolding lah. Okay. Apa tu, staging lah. Tangga scaffolding tu. Bila bekerja di bawah tu, terlalu banyak protruding I can imagine where this is going. Bar, starter bar. Okay. Starter bar tu memang ada function dia kat situ. Then patutnya kita kena ada cara lah untuk handle kan. Kita tutup dia ke, barricade ada measures je lah, safety tapi measures. Tapi pendekkan cerita, satu foreign worker ni terjatuh. Dia tersadung, dia terlanggar, dia terjatuh. Jatuh atas starter bar tu. Allah, secam macam tu. Tercucuk dekat, nasib baik kena CP lah. Oh, CP tak. Bukan tepat-tepat kat situ, kat CP. Tapi CP pun agak dia macam mana tak tahu cara dia apa tu, dia lepaskan benda besi tu, tarik sekali keluar dia punya tali perut. Allah. Depan mata tali perut dia terkeluar kat tepi. Terkeluar kat tepi. Okay. Tapi dia tak ada darah. Dia tak ada sikit-sikit lah. And because of lack of first aid punya knowledge, kawan-kawan dia panik. Jangan cakap nak masukkan balik ke apa, tak ada lah. Dia nak masukkan tapi tak boleh. Tak ada rasa nak call ada. That's why, bukan tak ada, dia takut. Gelabah dulu. Sebab dia orang tak ikut dia tak follow measures tu. Kalau call abang safety kan, safety officer memang kena maki kan. Call boss pun kena marah. Itulah nasib. Tak, masalah apa dia thinking nak masukkan balik, kau ingat boleh cover balik. Okay, nothing happen je. Nana jangan cakap once kita panik kita boleh buat anything will happen. Faham? Kalau kita panik, pagar yang tinggi pun kita boleh panjat. Adrenaline. Kalau kita kena kejar anjing kan, kita boleh panjat pagar. So they were trying to masukkan balik, dia tak dapat. Dan dia tutup dengan kain, dia buka baju dia, peluh tu, one of the friend lah. Dia tutup lah. Which is banyak lah kan benda yang sepatutnya tak patut dia buat, contamination kat situ kan. Then waktu kita pun sampai, kita tengok, kita buat lah, kita handle lah according lah. Kita call lah ambulance. Ambulance pun datang, kecoh lah. Ambulance masuk dalam site, kecoh lah. Sekeliling tu penuh dengan PPR. Yes. Bila ambulance masuk dalam site, kecoh lah. Penuh orang kat luar. Nampak lah something happen kat sini. Itulah mati pun ada, kes mati. Yang orang tadi tu mati ke tak? Dia hidup. Somehow dia hidup. Ada insiden juga, satu worker jatuh satu floor macam ni, jatuh ke bawah, tertiarap macam tu kan. Masa saya sampai tu masih nampak darah tu keluar slowly. Serius? Macam dalam movie. Macam dalam movie. Baru jadi. Dia tersadung, dia jatuh dalam lubang tu. It's always tersadung. Tersadung buntut dia. Allah. Jatuh dalam lubang. Tapi yelah, kita handle dia elok-elok, bawa dengan ambulans apa semua. Tapi dia pun hidup. Dia masih hidup masa tu lah. Dia foreign worker, dia China mainland kan. Okay. I see. Lepas tu company dia hantar dia balik lah. Sampai sana tak tahu cerita Allah. Tapi masa di Malaysia dia masih hidup. Okay, faham. Tak sure lah ada kalau injury. Dia boleh survive kan. I don't think dia boleh
back to normal. Betul? Mesti ada I don't know, permanent damage ke, maybe tak boleh gerak ke, lumpuh yang ke. mati ada juga banyak kali juga nanti. Nak cerita ke? Tak bagi simpan after this kita cerita. Okay, so macam, do you think brain colours ada kena mengena dengan I don't know, this neglect, safety, macam precaution semua ni? Oh, okay. The way I see it tadi, bila abang safety cerita kan, tanggungjawab safety kepada pekerja tu, dia sebenarnya bukan kepada safety officer kan. Safety officer menasihatkan supaya supervisor dia yang advise the pekerja dia cara nak buat kerja yang betul, yang selamat kan. I think kat situ I could detect maybe kat situ yang ada miscommunication Between officer dengan supervisor? Supervisor dengan pekerja dia. Oh, okay. Dengan dia punya tu kan, subordinate dia. And then kat situ, itu satu pasal miscommunication. Maybe I would say lah, colour brain tak sama masa communicate tu. Dan kedua maybe pasal the emotional drive, pasal maybe kadang-kadang kan kita bila kerja kan, supervisor tu muda, tapi yang pekerja ni dah senior, dah otai lah, komponen otai. So different generation macam different tu. generation satu hal. Lepas tu maybe yang pekerja yang lebih senior tu dia ada ego dia. Kenapa aku nak kena dengar cakap engkau yang muda ni? Kau berapa tahun je kerja kat site? Aku dah lama. Faham. I know, selama ni aku kerja selamat je, okay je. I think this kind of behaviour bukan kat site je, dekat semua tempat. Even dekat corporate setting. Yes. Itu one of complacent dipanggil. One of main reason accident terjadi. Macam hazard jugalah. Boleh kira hazard juga ke tak? Bukan hazard, dia attitude dia lah. Oh, dia faham. complacent. Jadi mostly sebab kemalangan dia berlaku bukan kepada junior. Bear in mind kemalangan statistik di Dodge, kemalangan berlaku kepada otai. Yes, otai. Sebab diorang rasa diorang dah hebat. Macam, faham. Macam That's interesting dia tau. bekerja di atas kan, dia working at height, tak ada apa-apa protection pun. Selama dah 20 tahun buat kerja, somehow jatuh. Tapi yang baru, dia takut. Dia betul lah, macam dia betul lah ikut lah tu. Dia takut kena marah dengan safety officers, kena marah dengan bos. Satu lagi, dia takut jatuh. Dia pakai. So dia jaga-jaga lah, complacent. Okay. Yang complacent tu yang lebih otai dah lama bekerja kan. Itulah yang tu. That makes sense. Lagi lama kita bekerja, lagi complacent lah kita. Kita takkan ikut buku punya. Macam nak avoid rasa complacent tu ke apa? Dia depends on individual lah. It depends on individual, then depends on system juga. Okay. Kalau macam di dalam site, kita ada permit to work system. So before you started your work, you have to fill up permit to work system tu kan. Dalam permit to work system tu there are some item yang you kena isi, yang you kena fulfill. Okay. Contohnya kalau bekerja di atas, you have to undergo training, working at height. So you ada macam kompetensi lah. Dia sebenarnya bukan kompetensi, tapi you are a trained person as a pekerja di atas. Another thing, you have to wear PPE. Semua dia akan check. So ada orang yang akan approve permit tu. Faham. Itu part of dipanggil administrative control. Okay. Ada banyak cara lah. Yeah, I think Nana, I can add up how to avoid kan. I was thinking like macam ni, the way I see it lah, orang-orang yang bekerja dalam bidang ni, dia rasa, yelah kita kan human sepatutnya, kerja kena ada jiwa raga lah apa semua kan. But the way people being treated because of the rules, apa semua yang rigid semua, yang tight ni, orang yang bekerja dalam bidang ni rasa macam baik jadi macam robot je lah, tak payah nak ada perasaan sangat lah. So bila lama-lama bertahun-tahun macam tu punya perasaan bila kat kerja tu, so you know, every day is just another day. Okay, buat kerja kerja je lah. Dia tak ada sampai passion. Dia tak rasa fulfilled. Kalau tak pergi kerja, tak dapat gaji, tak dapat duit, macam nak tanggung keluarga. So dia jadi macam tu lah. Jadi macam nak cakap, dia macam zombie tau. Okay, tak ke benda tu boleh affect mental health dia juga? Yes. And tu bukan boleh jadi hazard, silap. Boleh jadi hazard kan? Psychological hazard. One of it, yeah. Boleh cerita pasal different types of can be controlled, can be treated. Okay, boleh cerita pasal different types of hazard. Yang macam yang satu psychological hazard. Maksudnya macam apa, dia dah lose interest ke, ataupun because dia terbayang-bayang ke yang lead ke kecuaian? Macam mana? Kalau psychological hazard ni, pendek cakap, mental lah. Benda kena mengena dengan kita punya mental lah. Contoh macam being away from family lah. Macam yang maybe tersadung tadi sebab tak boleh fokus ke. Maybe kita tak tahu.
Sebab kita tak buat dia punya apa tu, dia panggil apa? Assessment dia tak buat. Dia ada assessment dia. Mungkin dia tinggal kampung. Ya. Contoh kan Nana kan. Nana tengah buat kerja, sekali Nana duk ingat boyfriend. Betul? Nana Faham? buat kerja berdepan dengan mesin ni. Boleh accident sebenarnya. Boleh accident. Betul. So itu psychological hazard lah. Faham. Bergaduh. Malam tadi bergaduh dengan husband and wife bergaduh. Terbawa-bawa sampai pagi. Atau break up dengan partner ke. Benda-benda macam tu. Benda, okay, gaji faham. tak dapat. Gaji lambat. Bank dah kejar. Faham, itu semua faham. apa tu psychological hazard punya ni lah. Trigger lah. Even benda tu tak nampak kan. Yes. Dalam mental. Yes. Tapi lagi typical hazards yang macam kena marah dengan bos. Kadang-kadang bos jenis dia nak marah kita, dia nak scold kita, dia nak maki kita, dia maki depan orang. Especially dalam construction. Construction ni dia kejar progress. Dalam meeting tu, kalau kita masuk meeting tu, memang muka ni kena tebal lah. Betul. Kalau kita project engineer, construction manager, safety officer kat dalam tu, bos dia tibai je. Dia maki depan-depan tu backward faham. That's why sekarang ni ada akta, ada regulation yang control tu. Kita boleh sue balik. Oh, I see. Dah lupa nama regulation baru tu. Faham. Lain kali kita boleh cerita. Next one. Amended tu yang amended. Amended. Dia upgrade lagi. So kan pekerja kadang dia tak tahu hak dia. Yes. Itu adalah hak pekerja. One of kita sepatutnya kita kena tahu hak kita. Boleh ke kita dibuat macam tu? Harassment kan, kadang-kadang orang kacau macam perempuan kan, lelaki kacau. Tapi harassment bukan perempuan je, lelaki dengan lelaki ke, boleh juga perempuan harass lelaki pun ada, betul. Kita kutuk dia kan, kita kata body shaming, itu semua harassment. Kita kata dia tak lawa. Betul. Dia kata dia tak lawa kan. Yes. Itu semua harassment. Tapi kan bercakap pasal different reactions to macam mana safety punya part dekat site, dia tiba-tiba fikir pasal colour brain. Dia macam ada ke certain colour brain yang akan nerdy, akan betul-betul ikut, ataupun certain colour brain yang akan tend to ignore, macam maybe green brain chaotic kan. Like ada how does the brain colour come into play in this? Okay, so I think I need to share a bit lah pasal colour brain kan. Okay, so boleh before that kan, before you go into it. Orang tak tahu pula ni apa benda tiba green brain ni. Macam mana dah tahu lah, pasti pun dah tahu sikit-sikit kan. So basically colour brain tu dia ada 4 jenis kind of thinking manusia lah. So and then they ikut colour supaya kita senang nak ingat kan. So ada green brain, ada blue brain, ada purple and then ada red brain. So So macam mana kita nak determine colour tu? Okay. Kalau macam Abang Safety nak betul-betul tahu secara formal ni memang kena jawab assessment dia. Ada assessment lah. Psychometric test dia. Ada 20 soalan macam tu jawab. Right after jawab dah terus dapat dah result dia. But then kalau orang tu jawab dia main jawab je, dia just jawab je, dia tak betul-betul jawab. Tak accurate lah result dia kan. Ya. Dia banyak kali saya jumpa bila jawab dia boleh jadi detect. Dia jadi tak accurate. Jadi tugas orang macam saya lah yang kena try to validate kan sebenarnya dia punya colour brain tu apa. Dia macam ni sebab colour brain tu kita nak kena pasti kita punya yang genetik. The one that you are born with. Colour brain ni dia genetik lah Abang Safety. So maksudnya kita lahir kat dunia je memang dah ada setting lah kita punya brain ni. Turun-temurun lah. Turun-temurun daripada ayah atau ibu kita. But along the way bila kita membesar, kita pergi sekolah, didikan ibu bapa, exposure masa growing up lah. Dan kat universiti, kat tempat kerja. So somehow banyak orang dewasa ni yang saya jumpa dalam training kan, diorang dah being influenced by the working culture. So dia macam dia punya origin brain itu dah been tempered by the environment, so that dia sebenarnya dia bukan operate using dia punya genetic. Dia operate using, I would say, fear, and then they develop the second colour, and then the second colour yang temper dekat dia punya genetik tu. So what happen is that bila macam tu dia tak dapat dah dia punya clarity dia. Faham? So back to you Nana, tadi you tanyakan what kind of colour brain yang akan mostly affected kan. Tadi macam Abang Syafiq cerita tadi, dalam meeting bos pergi marah semua pekerja, especially yang the labour workers kan. So I think this one brain colour dia akan sangat affected lah. I think the blue brain.
I can You can confirm. imagine, right? I can confirm. As a blue brain, kalau kena marah, memang takkan nak let go. Kan? Akan terlalu affected, akan terlalu terganggu, boleh kacau kerja lah. Yes, terbawa-bawa dan mungkin dia rasa diri dia tak bagus apa semua. Yeah. Mungkin dia jadi macam ni dia jadi macam lost hope lah kerja kan, jadi cahaya ke apa kan. Itu yang boleh jatuh tu. Dan second colour maybe yang jenis cuai ni, yang tadi Nana cakap green brain. Dah terpampang besar. Apa tu dia punya apa bang? Dia punya macam apa-apalah, apa ni, warning sign ke apa kan? Instruction ke macam tu lah. Warning signage, SOP. Dia green brain ni tak perasan. Dia tak perasan ke dia malas? Ke macam dia Bukan Dia malas. ignore. Dia tend to ignore. Dia ignore je. Dia ignore, lepas tu dia cari kerja yang paling shortcut bicara. Sebab green brain. faham? Macam tu lah. Dia macam paling simple, tak nak yang renyah ni, macam benda all these small details. Macam Kenapa nak kena ikut SOP sangat? Tak payahlah, tak faham. payah. But dia two more colours, so which are purple and red. Yang ni I find out that diorang ni yang paling suka ikut peraturan. Faham. And otak dia being design memang kena ada peraturan, memang kena ada jadual, dia akan ikut. Sangat opposite dengan green brain lah. Ya, sangat opposite. Okay, faham. Yeah. For both of you lah, if you can think, apa hazards yang kita tend to overlook in general public lah. Kita orang general public ni selalu ignore ataupun yang macam ambil ringan. Tapi sebenarnya patut kita ambil macam take seriously lah. Faham tak? Ada tak anything yang Kalau saya I would say macam dekat rumah ke, psychological hazard. Psychological hazard lah. Psychological. Kalau Kadang macam kita ignore. Even anak kita pun kadang-kadang dia mendam rasa kan, dia diam. Kita tak tahu sebenarnya apa masalah dia. Kita tak pernah assess dia. Tapi sebenarnya itu adalah potential hazard tu. Okay. Potential hazard tu. Bila dia boom, dia stress, dia pressure. Mungkin dekat sekolah pelajaran dia terlalu berat, dia nak bawa kan, dia stress, dia tak boleh bawa. Faham. Di sekolah mungkin cikgu boleh detect, tapi di rumah kita lagi marah dia. Kan dia makan tak nak, kita marah dia. Belajar tak nak, kita marah dia. Dia duduk dalam bilik, kita marah dia. Kan dia keluar, kita marah dia. Walaupun kita tahu it's a potential hazard, Itu tapi sebenarnya potential. Kita tak pernah assess dan kita tak pernah handle itu. Itu sebenarnya bahaya. Bahaya, sangat bahaya. ataupun macam ada tak anything in your surrounding yang you notice, oh this is hazard, tapi macam sendiri pun terlalai ke, macam tengok dekat kondo terlalai lah. Ataupun kita buat, sebab kita tend to safety ni kat tempat kerja. Faham? Dah equate yang tu workplace je. Yeah, workplace saja. Only workplace punya safety. Sebab nama dia pun occupational safety ni. Workplace lah kan, occupational safety. Tapi sebenarnya kat rumah pun kita kena handle. Faham? Itu yang saya nampak lah. Kalau macam pernah dengar yang pasal pintu ni tangan api tu kan, macam itu kan sebenarnya kena fire tutup. Fire door. Patutnya kena Fire tutup. Kadang-kadang ada yang buka apa semua tu kan. Itu pun orang lepas pandangan tu termasuklah tempat saya tinggal sekarang. Semua pintu di tangan api tu terbuka. Dia tahan dengan fire extinguisher. Dah 2 benda kesalahan dia buat kat situ. Which is? Dah tak bomba lah. Satu, dia biar dia let pintu di tangan api tu terbuka. Tu satu kesalahan. Satu lagi, dia menyalahgunakan fire extinguisher tu untuk jadi penghadang kepada pintu tu. Itu sangat-sangat common. Sangat-sangat common dekat sangat common, tapi sebenarnya itu adalah kesalahan besar. Mungkin orang green brain kot yang buat tu. Kesalahan besar dia adalah nak simple, dia nampak nak tahan, okay, fire extinguisher. Nanti bila dah sampai pintu, tak payah nak tolak. Pintu tu kan berat. Kalau kita relatekan dengan law lah kan, kalau kita dah relate, sebab law ni berat lah, cerita law ni. Tapi kalau kita relatekan dengan law, itu atas bomba pun ada, atas safety ataupun OSHA pun ada. Dalam OSHA section, saya lupa section berapa, 20 berapa lah, dia panggil misuse of the safety punya equipment yang disediakan. Mana kita apa cakap Melayu dia? Dia melanggar. Kita tak boleh usik apa-apa. Kita tak boleh kacau ganggu apa-apa peruntukan ataupun peralatan ke equipment apa ni disediakan untuk tujuan dia untuk kesihatan, untuk keselamatan dan kesihatan
kita gunakan untuk benda lain, itu kita dah salah. Melakukan salah yang besar. Sama lah macam fire extinguisher tu, kita main salah. Ada signage kan, signage tu meant untuk lah bagi warning kepada orang, kita conteng pun salah. Macam pintu, sepatutnya kita gunakan pintu tu untuk menahan api. Tahu kan, pintu tu patutnya dia mampu untuk tahan api adalah certain hours dia. Bila berlaku kebakaran, sebab tu dia kena selalu tutup. Yes, just in dia kena case. tutup. Bukan bila dia kita buka, api akan masuk. Api dia nakkan udara. So kalau kita buka, dia akan cari udara lah. Ya ke? Yes. Faham. So, kalau kita tutup, kita hold dia. Dan dia mampu tahan selama, saya tak ingat berapa jam. Okay. Nampak 1 jam. Dia ada standard dia. I see. Saya rasa 1 jam macam tu lah. Faham. Dan masa yang sama, bomba mampu untuk adalah kan. That's why dekat selalunya dekat access tangga. Kan tangga tu selamatlah untuk orang turun bawah. Itulah purpose dia. Tapi kita biar dia buka satu kan, dia letak fire extinguisher kat situ. Kalau anything happen, tak kena cari pula fire extinguisher. Lagi kita nak cari tak, bila tak berlaku kebakaran tak apa, bila berlaku kebakaran mana nak cari. Okay, so macam siapa yang patut take action? Bahagian management ni lah, management bangunan tu ke? Kalau bangunan facilities department, dia kena take care lah. Tapi kalau safety officer nampak, tak boleh nak ambil tindakan lah kan, sebab memang tak boleh nak advice lah. Kadang-kadang kita ada cara, kita mungkin kita boleh keluarkan NCR. Kalau company tu ada sistem, dia ada sistem untuk macam mana handle benda ni, mungkin dia boleh keluarkan NCR. Bila dia keluarkan NCR, kita bagi NCR kepada department tu. Macam contoh facility department kan, kita bagi NCR ke dia, dan dia kena close lah. Kalau yang ada management system lah, dia kena close benda tu. Kena ada bukti before and after. Faham. But cakap pasal hazard kan, dia terfikir pasal contohlah field ataupun sektor yang sangat sensitif, yang bahaya, macam saya kata macam fragile, which is like oil and gas. Kalau macam tu mestilah kena jaga-jaga kan. So macam ni, macam ada tak sistem yang lain ke untuk this kind of field? Faham tak? Kalau kita masuk oil and gas, diorang ada diorang punya safety standard diorang sendiri. A different one ke macam mana? Lagi diorang masih lagi termaktub upgrade di bawah OSHA, tapi diorang ada diorang punya standard sendiri. Faham. Siapa yang kerja oil and gas dia tahulah. Saya tak pernah kerja oil and gas, tapi saya pernah kerja di pipeline, which is oil and gas jugalah. Tapi sangat sensitif juga kan, sebab pernah meletup yang sama. Faham. Kalau yang pergi cari gali tu dia panggil upstream, kalau yang pipeline ni dia panggil downstream. Saya kerja downstream lah. Tapi sama je. Prinsipal dia tetap sama. Dia ada Zito rules tu kan? Dia ada standard very high, dia punya standard very high. Zito rules antaranya lah. Even yang macam bawa lori dia tu ke, macam memang kena lain macam sikit lah dia punya macam ni fokus dia untuk bawa tu. Faham tak? Dia ada dokumen untuk OSH management system dia sendiri. Macam Coach Khalis kata, Zito Rules tu sangat straight lah. Kalau you bekerja dalam oil and gas industry, macam contoh dekat plant ke mana ke, kalau you langgar Zito Rules tu, dismiss immediately. Memang dia strict lah. Faham. Salah satunya ialah bekerja ataupun berjalan di bawah suspended load. Kalau ada orang kerja lifting, you jalan bawah tu, ada orang nampak, kalau lifting nampak, you dismiss from that side. Dia dismiss terus lah. Dia bukan nak advice ke nak warning. Orang kerja terus. Dia ada 10. Itu yang saya ingat lah. 10 ya. Is there a reason apa Abang Safety tak pernah pergi ke oil and gas dekat pipeline je? Ke sebab dia memang kena ada different level, faham. Bukanlah sebab nak kena ambil test macam tadi. Bukanlah nak kena ambil test, nak kena belajar oil and gas punya sensitif ke macam tu. Faham. Alright, boleh tak you guys share seorang-seorang lah. We go to Abang Safety first. Your final words lah, senang kata. Any tips for the public ke, as someone with safety punya knowledge yang you rasa the public should practice ke? Kalau saya, instead of bagi tips, kalau saya buat promotion sikit boleh? Anything boleh. He's a TikToker. Dia kan dia buat ni. Okay guys, saya ada keluarkan satu e-book. E-book tu free je. Saya letak dekat saya punya TikTok, Abang Safety. Dekat IG pun ada Abang Safety. Boleh pergi kat link. Boleh pergi di bio. Dekat bio tu ada link. Tekan link tu boleh download e-book saya yang pertama, iaitu Workplace Safety Awareness for OSH Beginners. OSH Beginners. Itu purpose-nya. Saya nak bagi kita nak exposure je lah. Awal early exposure. Siapa yang nak mulakan bidang
nak mulakan career sebagai safety ni kan, kadang-kadang bila saya buat live, orang tanya, bang saya nak jadi safety tapi macam mana nak mula? Kebanyakannya dalam live saya tanya benda macam tu. So senang kata dalam e-book tu ada frequently asked question lah, FAQ yang orang selalu tanya macam tu lah. Saya yang ini dia basic awareness, saya ceritakan apa itu hazard, apa itu risk, apa itu benda-benda macam ni lah basic. Saya akan keluar nanti chapter 2, kita chapter 1. Wow, chapter 2 dah bagi teaser untuk chapter 2. Dia adalah step-step dia. Okay. Saya juga nak promote saya punya training, public training. Go. Satu public training apa tu continuous daripada continuity daripada kesinambungan cakap Melayu dia. Daripada mana tu? Daripada yang saya punya basic tu. Kita pergi masuk dalam training lah, dalam kelas. So kita face to face cerita. So siapa yang nak mulakan diri dalam kerjaya dalam career dalam bidang safety ni, join lah kelas saya nanti. Faham. Dia boleh bukan saja baca kat e-book tu, you akan dapat two-way communication. Ni lagi in depth. Adalah fee sikit kan. Nice. Of course lah. Okay. Ada dua, saya target dua. Satu yang basic ni, kita panggil dia, nama kena gempak, Safety Starter Pack. Oh, cool. Your journey from zero to safety. Dia ada target ke untuk ni, untuk Gen Z ke, untuk ke tak kisah? Dia Tak memang kisah. Kalau ada. tua ke muda ke, janji nak Any masuk age. dalam bidang safety, you tak tahu apa. Kalau yang otak-otak tak payah masuk lah. Otak-otak complacent tu tak payahlah. Yang tak tahu kan. Ramai yang dalam TikTok saya tu tak tahu apa benda safety ni. Dalam tu saya akan cerita pathway dia. Apa yang kena buat, apa yang kena belajar, training apa yang you kena masuk, exam apa. Cerita sikit-sikit lah. Yang I share sikit I punya pengalaman lah dalam tu. Itu yang pertama. Yang kedua dia, upgrade daripada tu pula nanti, rise as a safety pro pula. You dah belajar basic-basic ni, belajar pula macam mana seorang safety yang profesional. Macam Masa tu jadi mungkin otai. kita akan jemput lah Coach Kalis kita. Dalam tu ada bonus lah sikit. Ada extra tips. Ada extra. Faham. Bagus. Coach Kalis cerita lah pasal colored brain dia. Bagi saya communication skill ni penting dalam safety. Betul. Purpose kita untuk advice management. Kita boleh advice sampai CEO sepatutnya. Okay. Top management. And how are we going to advise them? They are top management. Nak kena figure out the right way untuk get the communicate. message across. Yes. Sebab apa tahu, kalau message tak sampai, diorang akan salah faham, and benda paling teruk is apa yang jadi tu lah. That is problem yang berlaku dekat dalam salah. Tak sampai message tu. So maknanya kita kena tahu juga the brain colour for the person kita nak bercakap tu, so that dia jadi accurate. Right. Make sense. Faham. Tak Nana sebab pun boleh join. InsyaAllah. Tak sebab yelah worst case satu hari scenario. Nana jadi safety officer. Semua orang ni semua jadi safety officer. Kita perlu ramai safety officer. Daripada hari tu. Ni sudah kena juga Terus sebab worst case scenario dia bukan just accident biasa-biasa, ikut lead tu macam tu, fatality kan. It's not necessarily you belajar tu you become a safety officer, tak. You can It's use just it knowledge. dekat rumah. You Yelah, ada knowledge. hazard You ada dekat knowledge. rumah. Yes. Even when you work from home, benda-benda macam tu kan. Okay. As for Coach Kalis, do you have anything, the last thing you want to share ke? Oh, okay. I think kat sini bila kita punya perbincangan ni kan, almost 1 hour ni kan, I think the main culprit here is miscommunication. Betul? Even I stumble upon colored brain because of miscommunication. Then The reason why you look for it in the first place. yes, the reason why kan. So I think for me, I think I have a calling already. Macam satu mission. I nak semua orang belajar colored brain supaya dia faham diri dia macam mana dulu. So that's what you think the general public should know. Macam everyone as diri punya colored brain macam tu. At least you yourself, you tahu you daripada 4 colour tu you yang mana satu. Okay, then I always cakap, you dah tahu you punya diri, lepas tu ada lagi 3 colour yang you kena faham orang lain dia punya fikiran macam mana pula. Faham? Supaya kita tak fikir macam-macam bukan pasal orang lain. And kita tak assume yang semua orang colour sama dengan kita. Yes. So maknanya kita kena tahu colour kita. Allah Akbar. Kita kena tahu colour kita, and kita kena tahu juga colour orang sebenarnya. Orang yang kita selalu communicate with lah. Yes, at least lah yes. kan. Barulah. Betul Nana. Sebenarnya kan, I remember when you said like that, there's this activity called coloured glass syndrome.
Dia simple je aktiviti tu. Ada 2 spek, colour merah, colour biru. Okay. So kalau you pakai colour biru, you tengok dunia you nampak biru. And then you ingat orang pun nampak macam you biru. Okay. Sebenarnya tak. Ada satu lagi pandangan colour merah. So bila I minta dia orang tukar, lain lah apa yang you nampak. Macam tu lah dunia kita. Faham. Kita asyik ingat kita je yang betul, kita je nampak kita. Semua orang patut nampak macam kita. Tak boleh lah. So that's why semua orang kena belajar colour brain ni. That's my mission now. That makes sense. Yeah. Okay. Alright. So kita dah ke final segment of, we making it macam a segment yang tetap lah for every episode, which is ada rapid fire question. So you just pick the first thing that comes to your mind lah. Okay. Just chill je. Tak payah nak fikir stress sangat. Okay. But before that, Abang Safety apa? Colour apa? Do you know? Okay. Belum buat assessment lagi. Oh, iya ke? Dia belum buat assessment, but of course patut dia tanya tadi. Colour kuning. Oh ya, dia Colour kuning tak ada bang. Invalid tu, invalid. Okay, tak tahu lagi lah. Okay, never mind. Okay, first question, coffee or tea? Coffee? Tea. Tea. Dua-dua lah. Boleh? Boleh. One skill you wish you had? For me, memasak. Okay. Actually, yes, masak. It's a good skill. Yeah, skill lah. Anything. Dribble. Dribble. Soccer. Oh, dribble. Oh, yo. Walaupun dah tak main bola pun teringin nak tu. Nak ada macam Ronaldo tu. You wish you have. Betul, nak make sense. Okay, next. Favorite macam ni, karaoke go to song, lagu yang kena nyanyi kalau pergi karaoke. Yang kalau pergi karaoke ke ataupun kalau yang seorang ke lagu ni kena ada. Aris Ariwatan. Okay. Lagu Peter Pan. Peter Pan. Any Peter Pan song lah. Yeah. Okay. Next, name one movie or show that you rasa semua orang patut tengok. Any show. Okay, I go first. Everyone should watch the Terminator movie. Allah, aku pun tak tengok. You know Robert tu kan? Yeah, apa Arnold Arnold Schwarzenegger tu. Best ke? The robot from the future datang ke sini nak bunuh John Connor tu kan. No, the thing is, kan sekarang dunia AI. Oh, okay. Dalam movie tu, dia portray the machine dah control dunia. Actually banyak dah movie macam tu sebenarnya kan? Tapi yang ni lagi spesifik lah ke macam mana? Dia buat daripada tahun 80-an kot Nana. Dia director dah envision macam tu. And I said macam, what? Benda tu tengah nak jadi sekarang ni. So the we Rise should of the Machine. take lesson from the movie lah. Dia banyak kan? Dia ada like trilogy. Dia ada 7. Oh, Allah Akbar. Okay. Start dengan nombor 2 dulu. Start dengan nombor 2 baru nombor 1. Okay. Yeah. Good tips for y'all. Okay. Abang Safety punya ni? And lah Hindustan ke apa-apalah, tak kisah. Equalizer. Dia pasal yang bunuh. Yang bunuh. Ya, ada 3. Yang dia bunuh orang jahat tu kan? Tapi jangan tengok budak-budak lah, ganas. Okay. Best. Second last lah. Biggest pet peeve. Benda yang paling rasa annoying. Anyone can go first. Yang rasa macam annoying. Maybe tak tahan. Smoker. Smoker. Sebab dia hazard juga. Hazard macam-macam lah. Ni betul tak safety lah. Dia macam mesti everywhere you go macam dah nampak hazard. Especially kalau orang tu smoking dalam public toilet. Ada. Tak tahu lah. Toilet perempuan. Kita tengah sedap-sedap buang, dah datang, dah bau tu kan. Keluar-keluar sakit kepala. Dekat kedai makan. Oh, itu paling selfish lah sebenarnya. Lepas tu tiup kita. Bila kita tegur, dia tiup balik kita. Itu mengundang kan. Satu smokers lah. Tak kisah, kau nak bagi lebih boleh je. Satu lagi saya dia bengang ni. Saya paling pantau orang tak reti parking tu betul. Tadi pun saya jumpa kat bawah tu. Tentu ada line, kau boleh parking pula lebih-lebih kan. That makes sense. Ya, betul. Susah cari parking. Sebab dia kacau line orang juga kan. Dia faham. Motorcycle lah yang parking dekat kereta punya parking. Dah lah tu satu, the only one parking yang tinggal, kau pergi letak motor kat situ. Ataupun kau tong sampah kat situ. Letak motor kat tengah-tengah. Faham. Ujung okey. Ya. Betul sakit hati. Betul lah budak-budak yang e-hailing ni lah kan. Kita nampak lah kan, ada colour hijau, ada colour pink kan. Okay. So kalau smokers kira yang vape ke pot ke tak sama? Ke satu gang?
Sama Dua-dua lah. tu adalah haram. Ingat. Di sisi agama Islam. That makes sense. Okay. Ada yang smoker kat sini ke? Minta maaf. No. Tak ada. As for coach, Okay, pet peeve. I think for me is orang yang suka brag and then orang yang terlalu membanggakan diri dia. And dia Dia macam sangat spesifik ni. I think because of my bad experience kot. Oh, okay. So and then dia tend to pandang rendah orang. Sebab dia Means dia macam rasa diri bagus lah. Senang kata orang rasa diri dia bagus. rasa diri bagus. Narcissist apa? Narcissist. Tak tahu apa Ke term. self-absorbed. Maybe lah. Bila dia rasa dia bagus kan, dia lupa kok ada orang lain kat dalam dunia ni. Dia je yang Self-centered. I think dia word Self-centered. ataupun main character syndrome Tak tahulah. Okay, dia macam rasa dia je lah dia yang paling penting macam tu. Yes. Dia je lah. Dia macam pernah ada personal Ada. Faham? Okay, and last question. If you could have dinner with anyone, who would it be? Live, yang the dead or alive tak kisah. Kalau jawab dia balik rumah tak. Jangan jujur sangat Abang Safety. Siapa Okay, you first. Dia takut. Kalau saya sebab dia dah available kot. Ukasha Senrose. Ni betul tak boleh balik rumah. Dinner. Ya, dinner. Ukasha Senrose, okay. Faham? Alah, siapa Arthur dah pernah dinner ke? Atau tu dah pernah jumpa dia. Tu dah kawan dah. Dah kawan dah. I think I would like to meet Cristiano Ronaldo. Sebab bukan pasal dia main bola tu, because I don't play football. You don't even watch football. Watch, but then dia punya Personality dia. determination dia. Sekarang umur dia dah berapa dah Nana? Umur dia dekat I think dah pushing 40 kot. kan? Masih lagi main professional football kot. Macam mana dia boleh stay macam tu? Mak nak interview pasal He was mentality in dia lah. my mind tadi sebenarnya. Sebelum. Tapi yang terkeluar tu Ukasha Senrose. Dia Ukasha atas lagi. Amazed lah dengan dia. Sebab yelah, That mentality lah. mentality dia I nak tahu. And I can think macam He's very kind person sebenarnya. Kan? yelah, Dia banyak donate kan. dia donate blood juga kan. Yes, blood. And I think dia antara orang yang paling famous dalam dunia, yang kita cakap kat any part of the world pun mesti dia But he's kenal. still humble. Dia very humble. Kalau kita tengok dia umur dia pun dah dekat 40 lebih. 40 lebih dia still playing. Professional football lagi. Okay. Thank you so much for your answers, and that's all for today's episode. Thank you so much to everyone for watching until the end. Hope to see you guys again. Also, thank you Abang Safety, thank you Coach for your time, and hope to see you again in the next episode. Bye bye.